Pondok ini modelnya adalah satu perkara yang jadi realiti, perkara yang saya rancang-rancang, berfikir untuk nak menghasilkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhubung di satu majlis yang sangat-sangat bernilai, iaitu satu majlis memperkenalkan Pondok Model Nusantara yang dinama dengan Pondok Al-Ishraq di Kuala Selangor. Saya dapat buat kesimpulan dengan secara ringkas, pondok ini modelnya adalah satu perkara yang jadi realiti, perkara yang saya rancang-rancang, berfikir untuk nak menghasilkannya. Alhamdulillah. Salah satu daripadanya yang di pondok ini, dia nak menjagakan akidah yang benar, akidah salaf yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan cara pemikiran mengambil istinbat daripada kaedah-kaedah, daripada nusus-nusus syarak, kaedah-kaedah syarak dengan secara betul. Dan yang paling baiknya, dia usaha supaya pelajar-pelajarnya dapat menguasai bahasa Arab, menguasai kaedah-kaedah ilmu dengan secara cepat, dengan secara dia buat kesimpulan, dan dengan kesimpulan itu pelajar boleh membiakkan ilmunya dengan banyak. Dengan dia bagi modal yang sedikit, pelajar-pelajar boleh nego dapat untung yang besar. Dengan dia bagi kaedah-kaedah yang ringkas, tapi pelajar itu boleh menambahkan dengan kaedah itu maklumat, ilmu yang banyak. Dengan kata lain, dia meringkaskan masa belajar serta tidak mengurangkan tajuk-tajuk mawdu'-mawdu' ilmu. Alhamdulillah, anda tinggal hidup di masa serupa kesemuanya, anda kepada ringkas. Kita masak nasi pun hari ni, dulu kita masak, nak boleh masak pada masa 20 minit. Sekarang ada puyuk masak 5 minit, 10 minit. Begitulah surah kirim kita dulu, kita kena pakai 1 bulan, pakai 2 minggu nak sampai. Hari ni kita mesej dengan masa 2 saat boleh sampai. Begitu juga ilmu, boleh kita nak hasilkan dia dengan masa kita usaha supaya jadi ringkas. Mudah-mudahan pondok ini jadi model untuk kita Nusantara di dalam memperkukuhkan ilmu Islam dan dapat kita mengawalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala daripada cabaran dan ancaman. Mudah-mudahan Allah memberkati pondok ini dan kita boleh buat contoh untuk kita di Nusantara.